والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita memperbanyak ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah dan juga inayah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan pada kita pagi ini untuk sama-sama lagi kita meneruskan muzakarah kitab Fatih Faridatul Faraid karangan Tuan Guru Haji Ni Abdullah Al-Jambui rahmatullahi alaihi. Yang mana insya-Allah pagi ni muka surat 10 hak Jawi, 21 hak Romi. Pada kata wujud ialah sifat yang thubutiyah. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wujud ialah sifat yang thubutiyah. Geria thubutiyah ni dalam kurungan tu tetap. Jadi dalam peribahasa ilmu akidah ataupun ilmu sifat 20, dia ada sifat ni sifat thubutiyah. So lagi dia panggil sifat wujudiyah. Ni peribahasa yang agak tinggi sikit. Beza mananya. Sifat thubutiyah ni sifat yang jenis bangsa sungguh dia panggil. Bangsa sungguh. Cumanya kalau kita nak tengok, nak kesal ataupun nak nampak, sifat tu tidak boleh. Sifat tu sungguh. Tapi nak tengok tak boleh. Dia reti pada akal sahaja. Dia ada sifat ni hak kita boleh tengok. Hak kita boleh tengok. Macam kita ni kita boleh kesal dengan 5 panca indera kita. Maka sifat tu sifat ada lah. Kita boleh kesal dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan setuh. Maka sifat tu sifat hak ada. Ada so lagi sifat juga. Tapi kalau nak tengok, tak boleh. Cuma dia panggil, wak kira-kira pada akal sahaja. Perbahasa dia tinggi sikit kita ni. Contoh di kita ni adalah rebah. Rebah ni boleh tunjuk ke? Rebah tak boleh. Tapi bila kita tengok orang tu netai molek, maka kita kata dia rebah. Kalau nak tunjuk rebah, memang tak boleh. Kalau tunjuk tu kena ke orang tu. Tu dia panggil sifat ke dia? Thubutiyah. Rebah, jatuh, pecah, aksiden. Tu thubutiyah lah tu. Aksiden boleh tunjuk ke mana? Tak boleh. Acur tu kita kena tunjuk ke kereta tu. Ataupun motor tu. Nak tunjuk aksiden tu tak boleh. Orang kata ni video. Tu kereta mana LCD tu. Kita tengok belanga. Kita boleh royak lah. Tapi nak tunjuk belanga tu tak boleh.
Cuma dia kira-kira pada akal. Jadi dia ada ayat sini sifat wujud tu sifat subutiyah. Bangsa sungguh. Di hari akhirat nak tengok sifat wujud Tuhan ni tak boleh. Kita boleh tengok mana? 7 sifat ma'ani tu mana? Bermula daripada kudrah, sapa koka, kalam. 7 tu boleh. Dia ada sifat ni sifat hak subutiyah, dia ada wujudiyah. Hak boleh tengok dia panggil sifat wujudiyah. Hak subutiyah ni kira-kira pada akal sahaja. Ada? Ngaji mati tinggi sikit lah ni. Ada? Nak ngaji kitab Pati Faridah sangat. Wah, contoh. Tak, tahu contoh tak banyak peh. Kita katalah botol air ni ada tak ada botol air? Napuk botol air ni. Siapa tak napuk pendek omong tu. Napuk kedok ni. Maka reti pada akal kita adanya sifat ada di air. Tapi kalau nak tunjuk sifat ada tu boleh di air. Tak boleh. Boleh tunjuk ke sifat ada di air. Kalau tunjuk dia kena kepada air. Diri air tu. Cuma bila kita dah nampak air ni, maka reti pada akal kita teka tu, adanya sifat wujud pada air. Tapi kalau orang kata, mana wujud? Tak boleh tunjuk. Dia sifat ke dia panggil tu? Subutiyah. Di kita pun ada. Supaya moyak saat ni rebah. Duduk. Tu tak boleh nak tunjuk lagu mana. Bila kita tunjuk, dia kena ke di diri benda tu. Ada. Jadi sifat wujud ni dia panggil sifat subutiyah. Dah kata Tuhan ada, maka adalah sifat ada di Tuhan tu. Itu yang kita kerti tu. Sebab kita tak boleh nak terima. Botol air ada tapi tak ada sifat ada di botol air. Atau orang gila kecek lagu tu. Kita kata, kita mengajar anak murid kita. Air ni ada ke tak? Ada. Anak murid jawab. Tok guru yang tak segar pun jawab. Dia kan? Dia kata, tapi walaupun air tu ada, sifat ada di air tu tak ada. Kena faham molek tu. Baik. Jadi nak ayatnya, sifat wujud ni dia panggil sifat subutiyah. Wak kira-kira pada akal saja. Bapa kita reti wak kira tu. Bila dah kata air tu ada, sungguhlah sifat ada di air tu, botol air tu. Begitu juga di Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jangan duk faham Tuhan ni berjisim gitu. Nak semua dah faham. Bila kata Allah tu ada, maka automatiklah adalah sifat ada. Sungguhlah sifat ada di zat Tuhan tu. Sungguhlah sifat ada pada tu Tuhan. Dia tak boleh. Ada tu ada, tapi sifat ada tu tak sungguh. Tu pening belakang tu. Jadi bila kata botol air tu ada, sungguhlah sifat ada pada botol air tu. Dia faham lalu mudah yang benda tu. Tidak ada payah sangat. Sebab kalau orang mari kecek, ada tu ada, tapi sifat sungguh tu tak ada. Apa sifat ada tu tak sungguh di zat ke, di botol air. Tu kita tak boleh nak terima. Tak boleh nak terima. Ada. Baik. Jadi dia kata, sifat wujud ni sifat subutiyah. Bangsa sungguh. Dia bangsa sungguh. Orang panggil, kalau bahasa Kelantan panggil cepat nakak lalu. Bila dah kata ada, sungguhlah ada di sesuatu benda tu. Ataupun pada zat Allah Ta'ala tu. Dia cepat nakak gitulah. Kalau kita kata ada tak ada, tapi sifat ada tu tak sungguh. Tu tak boleh nak terima kita ni. Tu tak boleh nak terima. Mala tu ta'aqalu biduni dzat. Tu maksud wujud tu. Akal kita tak boleh terima. Sesuatu tu ada. Tapi ada di sesuatu tu tidak sungguh. Tu akal tak boleh terima. Akal kita tak boleh terima. Kerana akal kita cepat faham.
Walaupun dia ngaji tak tinggi mana, bila dah kata ada, maka sungguhlah ada pada sesuatu tu. Tak boleh kita nak nafi ada tu, tak boleh. Kalau nafi juga, tak segala orang panggil tu. Jadi, sifat wujud ni dia panggil sifat subutiyah. Baik. Yang menunjuk atas diri zat. Kena kepada diri tu. Diri Tuhan tu. Dalam bahasa akidah dia panggil zat. Dia panggil menunjuk tu, cepat kita nakak lalu dah. Dia kata ada tu ada ke apa? Diri Allah Ta'ala. Macam kita kata ada botol air, adanya diri tu lah. Menunjuk tu, dia panggil cepat pehel lalu pada akal kita. Sebab siapa-siapa pun tak boleh nafi perkara tu. Bila kata ada, dia kata ada tu ada ke apa? Diri sesuatu tu lah. Kalau Allah Ta'ala, diri dia. Diri Allah ni bukan sesuatu. Cuma buat tunjuk botol ni, nak suruh mudah pehel. Ada. Bukan payah sebenarnya. Perkara yang mana kita duk tengok dah. Kita duk perhati dah. Cumanya kita tak tahu sebenarnya itu masuk dalam silibus pengajian akidah. Kita kata satu botol air ni ada. Bila orang tanya ada ke apa? Diri botol air itulah. Kalau orang tanya ada tak ada ke apa, kita tak ada nak nakak tu berat nakak kita. Cuma kita tak katalah dia kata ada ke dia. Ada botol air itulah. Ada botol air itu diri botol air itulah. Dia otomatik selalu dah gitu. Bila kata ada ni ada ke dia? Di diri Allah Ta'ala ataupun dalam bahasa akidah dia panggil zat. Cuma hakikat diri zat Allah Ta'ala ni kita tak tahulah. Kita tak tahu. Dia secara otomatik tu. Dia secara otomatik dah. Bila kata ada tu ada ke apa? Zat Allah Ta'ala ataupun diri Allah Ta'ala. Sebab tu dia dinamakan dengan sifat nafsiyatun. Nafsiyah. Bila kata ada, kena kepada diri. Nak royaknya Tuhan ni bukan benda khayalan. Dia bukan benda nak royaknya Tuhan ni bukan apa ni cerita, sekadar cerita ataupun khayalan, sekadar khayalan dak. Ada sungguh. Ada dia tu ada sungguh. Sungguh. Bubuh dua nak pula. Dia bukan cerita khayalan, supaya cerita hantu. Bukan. Hanjebak gocah dengan hantu. Bukan lagu tu. Dia ada sungguh. Bukan khayalan. Jadi bila ada sungguh-sungguh, yang dikatakan ada tu diri Allah Ta'ala. Cuma hakikat lagu mana, Allah lah punya tahu. Tu kita tak tahu dah lah. Tu kita tak tahu dah. Ada. Ini tak apa ni, ini perbahasa fardu kifayah. Tidak fardu ain ni. Ada. Ini hak fardu kifayah tu. Tapi kalau tahu, lagi molek. Baik. Tiada ia wujud. Tiada tu. Tiada lebih yakni lain atas zat. Puluk. Ada? Pagi payuh belakang lah. No. Pagi ni patutnya ke kelai penado dulu belum mari. Dia kena banyak mikir. Tiada lebih tu bermaksudnya wujud tu bukan suku daripada zat. Dia berkata selalu dah. Bila kata wujud, kita faham diri Allah Ta'ala tu lah. Tu tiada lebih tu. Faham molek tu. Dia bukan kata zat suku, wujud suku. Dia berkata dah orang panggil. Bila kata ada, diri tu kita nampak botol air ni ada. Kita nampak ke apa? Mata kita akan tupu kepada botol air selalu. Dia tidak suku-suku. Dia bukan boleh cerah tangan begitu. Botol air nak buat contoh. Jangan duk fikir Tuhan supaya makhluk lagu tu. Nak semua dah faham.
Bila kita kata botol air ada, maka mata kita akan ditumpukan kepada botol air ataupun diri botol air ni selalu. Sebab dia bukan sifat suku-suku. Dia sifat orang panggil kalau sebut ada, maka dia berakal lalu tu. Kita faham lalu tu. Kalau tak payah faham tu, beratlah kita ni akan kurang sikit. Bila kita kata air tu ada, maka kita pun kata ada tu berakal selalu di botol air. Tidak kata dia panggil botol air suku, sifat ada tu suku. Tak. Mata kita akan ditumpu kepada air selalu. Sebab tu sifat wujud ni besar. Dia menjadi perbahasan yang pertama dalam ilmu akidah. Setengah-setengah kitab dia kata sifat yang tersendiri. Sebab kalau kita kata Allah kidam, kenapa? Allah wujud. Tapi tidak jarang, tak ada orang kecek. Bapa Allah wujud kerana dia kidam. Tak. Kita kata dia kidam, dia bakok, dia mukhalafah. Tu kerana dia ada lah. Ada. Jadi bila sebut wujud, dia bukan suku daripada zat. Mereka sekali dah. Jadi kita orang panggil cepat faham. Bila kata ada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu mudah. Baik. Dan memada akan mukallaf. Dia kata cukup dah padai lah untuk mukallaf ni. Dia walaupun dia bahas tinggi-tinggi, dia kata dan memada ni cukup padai dah. Akan mukallaf padai dia memada gapo, cukup gapo. Bahawa mengetahui bahawa mengetahui bahawa Allah itu maujud. Cukup kata Allah itu maujud, yakni yang ada. Padahlah qadar kita nak lepas pada ain. Ada. Jadi hok gia ni kan nak tidur pun tak apalah. Asal pada ain je lepas tu. Ada. Cukuplah dia kata madodah bagi kita orang nak lepas pada fardu ain. Cukuplah. Itikok Tuhan ada. Subutiyah ko. Wujudiyah ko. Tu seruh orang nak jadi ustaz, ulama. Tapi kalau kita tahu lagi comel. Sebab fitnah kuat akhir zaman. Fitnah kuat. Tapi kalau kita tak tahu pun tak dosa. Asal ada seorang yang tahu. Sebab tu besar. Orang betul-betul ngaji agama ni. Sekurang-kurangnya dalam masa Fatul Qasri di antara jarak 90 kilo, ada seorang yang tahu. Tak tahu belaka, dosa belaka. Sebab tu kita satu-satu jajah adanya tu qadi. Kalau ni tak panggil tu qadi, PAJ, pegawai agama jajah. Kena ada. Walaupun seorang. Kita lah ni selamat lagi lah. Ada hidup ngajar lagi. Ada tutup guru klinik lalai, pondok pun banyak lagi. Kalau tidak berat buat kita ni, dosa belakang. Cumanya bagi orang kita, orang awal ni cukup lah. Itikot tu ada, padahlah. Nak bahas subutiyah ko, wujudiyah ko, tu seruh kepada ulama. Kalau ngaji kita jadi lagi berat. Maujud lain, wujudi lain, wujudun lain. Tu ayah nak bahas lah. Tu terlalu tinggi. Tu kena ngaji secara khusus pula. Baik. Yang ada tu, sebagai ada yang tiada dinampak pada akal, tiada dinampak, tak ada Allah. Cukup kita. Kita itikok Tuhan ada, siapa tak boleh nak kata Tuhan tu tak ada. Cukup kita tak kata. Pada untuk kita qada orang awal. Ada. Allah tu ada, siapa tak boleh nak kata dia tak ada. Maksudnya ada dia sungguh. Ada. Tu Tuhan tu.
Macam kita orang jatuh ni jangan duk agak sangat lagi orang tinon. Dia kata aku tak ada bini mu seorang bila tentu lagi tu. Pasal bini lebih pada seorang ni perkara harus. Dia bukan mustahil. Hak di Tuhan tak ada dia tu mustahil. Pasal apa? Ada sungguh-sungguh. Tak ada walaupun semata tak akan berlaku pada tu Tuhan. Cukup kita kau dah awet tu je. Subuh tiah ke wujud dia, serah kepada orang pakar. Ada, kalau syarah panjang-panjang pun wak-wak hangguk ya. Jadi kita nak kata sebenar pasti Faridah ni tinggi. Dia kena ngaji dulu paku email tu yang sebenarnya. Tapi munggu orang batu lapan ni alih-alih belakang dah. Dia kena tinggi sikit. Baik. Jadi nak ayatnya sehingga kita tak boleh terima kalau orang kata Tuhan tak ada. Itu maksud tiada dinampak pada akal, mustahil pada akal. Kalau kata Tuhan ni tak ada. Baik. Dan tidak wajib. Tidak wajib ni atas jalan fardu kifayah. Bukan fardu ain ni. Tidak wajib, bukan wajib fardu ain ni. Tidak wajib bermaksud dia wajib atas jalan fardu kifayah. Tidak wajib tu atas jalan fardu ain. Fardu kifayah wajib kena ada seorang tahu ni. Baik. Tidak wajib atas fardu ain tu ke dia? Atas mukallaf tiada wajib tu mengetahui bahawa wujud itu ain zatnya zat Allah Ta'ala. Atau lain daripada zatnya zat Allah Ta'ala. Puluk. Dia ada khilaf pandangan sini. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu sebut yang dikata ke wujud ada tu diri tu hidup. Dia bukan sifat. Tapi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani dia kata yang dikata ke wujud tu sifat. Dia berlaku khilaf situ. Hak tu serah ke orang hak pakar. Pasal dia fikirlah. Jadi dia Imam Abu Hasan Asy'ari dia kata wujud tu tak sifat dia gitu tu dah lah. Tapi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Sa'duddin At-Taftazani, dua tokoh ulama salan. Kalau orang ngaji bid'ah usuluddin tak kenal dua tokoh ulama ni bukan benar. Dia kata wujud tu sifat. Dia berlaku khilaf situ. Tu dia nak royak tu. Patut ni tu kita royak dah. Tak wajib pun nak tidur pun tak apa. Cuma cukup kodak kita ni kak. Tuhan ada. Siapa tak boleh kata dia tak ada. Siapa tak boleh intikak tak boleh kata Tuhan tu tak ada. Cukup lah. Memadai dah lah. Bagi kita orang awal. Hak ni serah kau orang hak ngaji tinggi-tinggi. Tapi masalahnya kita ngaji kitab Pati Faridah ni tinggi dah. Tak apalah. Kalau hak faham, dia telah melepas ke tuntutan fardu kifayah. Opsah. Hak tak faham, tapi dia faham qada pada ain, tak apalah. Dia melepas ke tuntutan untuk diri dia sendiri. Gitu cara dia. Dia nak sebut tu pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari kata wujud tu diri tu dah lah. Tapi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Sa'duddin At-Taftazani. Syarah kita An-Nasafi. Dia kata yang dikata ke wujud itu sifat. Itu perbahasan di antara dua tokoh ulama besar. Serah kau ulama lah. Bukan kerja kita tu. Baik. Bapa ya tu kitab ni kata tak wajib nak bahas ni. Ainul za ko bukan ainul za ni. Kerana sebab yang kata tak wajib tu ia mana ni? Wujud itu ain za atau lain daripada zatnya zat Allah Taala ni setengah daripada yang payah pada ilmu ini, perkara yang ghawamid. Dalam bahasa Melayu panggil rumit. Susah, payah orang awal nak belajar. Apa? Payah.
Dia martabat ilmu lagu tu lah. Dia ada. Tapi hok payah-payah ni kita serah kepada ulama lah. Tapi orang lah ni dia nak kecek juga. Bila nak kecek, benda hok tak sapa tahap ilmu dia, orang alim akan nampak, bodoh dia. Bodoh lah. Dia tidak menguasai. Lepas tu dia nak kecek juga. Orang awal tak akan nampak. Cuma orang alim ni dia nak nampak. Bodohnya dia ni. Bodoh. Contoh. Ada orang atas video kamu ikhlas pun. Dia ni tak bersuhu lah. Ngaji pun tinggi pada kita. Dia bahas masalah bid'ah. Muka pok-pok dia ni ke jenis letak perkataan bid'ah. Dia tak royak bid'ah tu haram. Dia sebut makluk bid'ah. Yasin bid'ah malah jemaah. Dia pun gitu je. Jadi ada seorang ulama ni, dia tegur lah. Tak boleh mu nak, seorang ulama daripada Indonesia, ulama besar lah. Dia tegur kata tak boleh mu nak letak bid'ah. Bid'ah ni bukan satu hukum. Mu kena perhabis ayat tu. Bid'ah tu haram ko, wajib ko, sunat ko, makruh ko, haruh ko. Dia tak boleh nak ayat bid'ah saja. Baik. Jadi orang ni pun jawab lah. Dia jawab ulama Indun. Kono-kono dia jawab. Sebenarnya dia jahil. Sedap dia kata Allah. Dia kata kiai tu tak erti ilmu sulfi. Sebenarnya dia tak erti. Dia kata bid'ah ni serupa hukum wada'i. Situ jahil dah benar. Dia rayak ni. Dia sebenarnya ayatnya bolehlah kata Yasin Malam Jumaat ni bid'ah. Tapi ulama Indonesia ni kata bid'ah ni ayat tak habis. Dia kena perhabis. Bid'ah tu haram, ko sunat, ko makruh, ko haruh, ko. Dia kena perhabis lah. Jadi dia kata macam dia kata hukum wada'i lah. Bila seseorang hok jawab ini ulama Indun, dia jawab tu dia berasa bijak tapi hangpa tengok bodoh ketuk. Dia kata macam hukum wada'i lah. Ada sah, bata, ruksah, manik, syarat, rukun, nekagol. Tengok kata azimah. Tu tak apalah tu kalau ulama usul fiqh tu. Dia pun buat contoh. Dia kata bila kita semaya, kita tak ingat ambil air semaya. Lepas pada semaya dah baru ingat. Maka kita akan kata semaya tu semaya ke apa? Semaya tu tak sah. Kita tak kata semaya tu haram, semaya tu wajib. Agak nak ayat dia. Kalau orang awal tak nampak tu kita kata betul je. Tak sebenarnya dia hukum wada'i ni syarat rukun kau gapo dia akan kembali kepada hukum taklifi juga. Baik, orang tak semaya, orang semaya tapi lepas pada semaya baru dia teringat dia tak ambil air semaya. Wajib ke tak dia ulang semaya dia? Orang pandai betul lapar. Pandai pada ustaz tu betul lapar. Kalau tak ulang hukum dia haram. Kembali ke hukum taklifi juga. Muduk bid'ah. Kok kira apa tu? Kena berapilah. Makluk bid'ah haram. Dia tak berani juga. Sebab kalau orang jemput ceramah makluk pun dia mari juga. Tulis siap-siap dalam Facebook ni. Makluk bid'ah haram. Yasin Malam Jumaat bid'ah haram. Hadok bid'ah. Dia pandai dia buah ayat tergatu. Pengikut dia lah akan bubuh hukumnya haram. Pasal pengikut dia pun jahil tuki. Bila lagu tu balah oleh masyarakat. Kalau orang tanya ni pengikut mu kata haram. Dia kata ambo tak kata mu kata bid'ah ya. Ni ada jahil. Tu kata yo. Nampak macam aling. Kena tipu gitu. Batu amo wak contoh seumur orang kecil bid'ah ni ke. Dia orang bila dia tengok orang ni makan soto. Amo wak contoh mudah. Bila dia tengok orang makan soto dia lari. Pocik tak boleh makan. Pocik tu tanya, tak boleh makan apa haram kok kenyakit. Dia kata tak boleh pocik. Kok bagai lagu ni makan napa pocik ni. Makan napa tawan.
Orang tanya apa tak boleh makan. Tak boleh makan. Tidak makan menyepak orang lu kecek lagu tu. Royak lah. Tak boleh pokcik gaut. Hotel lah habis lah ayak tu. Ataupun tak boleh hari kau. Aduh. Dah. Kau soto ni campur dengan air najis kau macam tu. Aduh. Tu lah cerita. Ni duk ayak tak boleh makan. Tak boleh makan. Kat Pak Mak tahu ke kedebek. Pak Mak tanya tak boleh makan apa-apa. Tak boleh makan Pak Mak. Makan apa tawa tak ada pasal. Orang seropok kecik bida'ah. Perabi hayak tu. Ada? Perabi. Tu contoh nak suruh mudah. Jadi kita orang awal ni, duk napuk dia tu bisa lah. Dia nak tegur, ya ulama ni, dia duk tulis kitab kawaid fi. Oleh bahasa Arab. Dia tak ada kitab putih abu pula. Kau tu kata apa? Berat lah. Contoh lagi, contoh. Nak suruh mudah napuk. Bila orang puasa, bulan Ramadan, haji. Kalau dia makan dengan tidak sengaja. Puasa dia batal ke tak? Tak. Tapi hukum dia wajib meneruskan puasa dia. Kembali pada hukum taklif juga. Kalau dia tidak teruskan puasa dia, hukum dia haram. Nah, dia nak tegur orang tak pandai usul fiqh, dia nya jahil tuki. Jadi bila kita tidak menguasai istilah-istilah, tak usah duk kecek lah. Tapi bagi pengikut dia kan, kemah hujah. Kemah kok mana tu guru jahil tuki tu. Nah, jahil tuki orang panggil. Jadi kena pahal dulu, kena wicerak dulu. Jadi tuan kitab ni pun sebut dah, benda ni rawamidi ilmil kalam, benda hak payah-payah dalam ilmu akidah. Nah, tapi kalau kita boleh pahal, lagi comel, lagi molek. Ada. Tapi kalau kita tak faham, kita faham dah saat ni Allah ada, nak itikad dia tak ada, kita tak terima. No, Allah ada, nak itikad dia tak ada, tak leh ataupun mustahil. Tak apa dah lah, cukup dah lah. Itu qada fardu ain. Ada. Baik. Dan mustahil lawannya, lawan bagi kata wujud. Ataupun lawan bagi kata ada, iaitu lawan dia ni tak ada Allah. Ada. Ni kena faham molek lah ni. Orang duk komen, orang duk kritik. Orang duk kritik tu sebenarnya dalam keadaan dia kritik, dia menunjuk ke kejahilan dia. Perkataan lawan didun ni maksud dia tak boleh duk sekali. Dia perkara bertukar ganti. Ada dengan tak ada. Ada. Dia perkara bertukar ganti. Baik. Di makhluk, dia boleh bertukar ganti ada dengan tak ada ni. Dia boleh bertukar ganti. Dua sifat ni boleh bertukar ganti. Tapi di makhluk kita sebut ada ni haruh, tak ada ni haruh. Tapi di Tuhan, tak ada tu mustahil. Tak akan berlaku. Ulama nak suruh kita bersih ke akidah kita. Tolong awal-awal. Dalam keadaan kita duk belajar ni lah. Sebab kena ingat, ada yang tak ada, dia dua boleh bertukar ganti. Tapi pada siapa? Makhluk. Di Tuhan, mustahil lah. Dah, awal-awal dah kan ni, Tuhan kita ni sebut mustahil. Tak akan berlaku, tak boleh nak terima pada akal kita. Ni dia panggil kaedah cara nak pergi dengan hak molek, nak tolak bagi tak molek. Akidah memang lagu tu lah. Sebab dia akan bertemu dengan akidah hak betul, hak jadi pegangan, hak salah, tolak. Kamu ada atas dunia dua, betul ada, salah ada. Dia tak ada atas pagar. Tak ada jenis atas pagar. Sebab tu gapo-gapo ilmu pun, kita nak hak betul berlaku. Sebab tu kena mengaji. Dia tak boleh, dia kata hamba betul dok, salah dok. Hamba ayat dah tu bukan orang moga dia panggil. Kalau mau orang agak sembahyang subuh saat ni, betul kau salah? Wah tu. Nak tahu mana betul salah? Mau belajar, tak ada dah cara lain. Jadi dalam pegangan akidah pula betul lah. Dia ada betul, dia ada salah. Hak betul nak pegang, hak salah tolak. Mana kita tolak? Mustahilun. Mustahil ni kita tolak maksud dia istihalah. Tak akan berlaku. Dok di Tuhan ni tak ada.
Ada? Atau akan berlaku tiada diterima pada akal. Sebab kita takut silap pehek, bila kita tak tolak, boleh berlaku kali. Tuhan ni tak ada. Boleh berlaku tu orang panggil tidak mustahil. Tu orang panggil bukan mustahil lah tu. Bila boleh berlaku orang panggil ke apa? Harus Tuhan tak ada je. Dah bila kata mustahil tak ada, tak akan berlaku dah lah. Jadi kalau orang kata Tuhan tak ada, pelawak nipu. Itu tujuan dia je. Ni mari duk mengajar Tuhan Allah, lepas tu Tuhan tiala. Dah. Maksud dia royak mukalah tu pun tanya, Tuhan Allah aku Tuhan tiala. Dia buat menyanyi lagu tu. Tu dia tak faham keedah. Batu dalam Quran banyak guna keedah ni. Ni kena betul masyarakat kita payuh ni. Masa ada ustaz-ustaz mengajar buat menyanyi gitu gitu. Dia tak khabar dia buat menyanyi keedah Quran tu. Sebab tu amo duk sebut sama macam suratul Ikhlas kita duk belajar, kita duk baca, kita duk mengaji, kita duk buat taranum. Qul huwallahu ahad. Nak ayatnya Allah Ta'ala dia perintahkan Nabi Muhammad ni suruh kata dia sodoh. Tapi walaupun begitu ada lagi penafian depan tu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanak. Bapa tu? Kita lah ni duk sore. Bini tak ada, anak tak ada. Depan hari boleh jadi kau duk sore juga. Belum tentu. Takut dia nikah lewat. Nikah ramai dia pada nikah awal pun boleh jadi. Ada? Sebab tu Allah Ta'ala menafikan. Hatu tu hanya berlaku pada makhluk sahaja. Di Tuhan, tak. Sebab tu orang kata Tuhan Maha Kuasa. Dia nak buat, dia duduk di atas boleh. Ni pernah berlaku lah. Ada? Tak tahu dah tu. Tu yang ngaji mustahil tu. Jadi, bila Tuhan ni boleh berlaku ke tak? Dua di dia. Tidak akan berlaku mustahil. Tapi pada makhluk, boleh berlaku. Itu akidah. Akidah kita pada Tuhan, hak tidak layak, tak akan berlaku. Hak lawan dia. Tu lawan bagi wajib. Tapi akidah kita pada makhluk, makhluk ni dia boleh gitu, dia boleh gini. Dia Tuhan bukan lagu tu akidah dia. Itulah nak suruh kita kemah dalam masalah akidah. Kita terbalik. Di Tuhan boleh gitu gini. Di makhluk tak. Tak boleh dah api panas kat membakar lah. Mana boleh tak membakar? Agar orang panggil. Ada? Tu yang suruh belajar akidah. Pada makhluk walaupun api panas setara mana, boleh ke tak Tuhan nak buat dia tak membakar? Boleh. Sebab apa? Dia makhluk. Membakar tu hukum dia harus ke wajib ke mustahil? Harus. Membakar boleh, tidak membakar pun boleh. Ada tu tak boleh. Tapi kita tukar taki. Ada? Di tu agak boleh gitu, boleh gini, boleh gitu, boleh gini. Ngaji bak api pun tak boleh. Api ke panah. Maka dia kena membakar. Apa tukar taki? Itulah orang panggil tak kena Tuhan, tak kena makhluk lagi. Ada. Jadi dalam akidah ni, tolong awal-awal dok, iktikuk Tuhan tak ada. Tak ada ni tak kira lah, walaupun tak ada sementara. Dia bila sebut mustahil, tak ada ni tidak akan sekali-kali berlaku di Tuhan, walaupun qadar masa sementara. Sebab perkara mustahil. Bila dah mustahil tak ada, Tuhan ni wajib ada, sokmo. Tu maksud lawan je. Tu maksud lawan. Bukan bermaksud ada lawan-lawan Tuhan tiada. Dia duk faham, ada ni duk gocoh dengan tak ada. Orang macam gitu. So buat rame duk gocoh dengan raksasa. Kok menenyo atrame. Bukan lagu tu. Tu orang tak faham lah tu. Bila dia sindir lagu tu, nak rayaknya dia tak pernah ngaji pun sifat 20. Tapi kalau tengok itikuk kat berat, Tuhan tunggu, tak tinggal tempat dia datang. Sedangkan perkara tu mustahil. Hak mustahil, nyogi buh wajib di Tuhan. Ada? Tuhan tunggu, tak tinggal tempat datang. Dia tak akan berlaku. Kecuali kalau ada dua Tuhan. Kalau sah Tuhan, sebab tu kita tak itikuk dia tunggu, tak lain.
Lagu mana dia? Serah ke dia? Tu itikok betul tu. Tapi nak ayaknya orang kita ni boleh mengaji dalam keadaan lagu tu. Tu amat heran. Aduh, berat tu kalau orang mengajar lagu tu kalau naik email kena mufarokoh. Rosok benar dah akidah dia. Ni kita akak lah Maulana lah Prof macam-macam nama kita akak. Tu kena beringat. Boleh kau tunggu tak tinggal tempat datang. Tu hesa kedua, sodok lah. No. Tapi boleh orang duk mengajar lagu tu. Ramah anak murid ramah pada ambo lah anak murid suhu kan. Kita ni menang ustaz-ustaz tamada ya. No, orang ramah, murid suhu pakagon tu pakagon. No, nama pula ada pula. Ni berat. Sebab tu amo kata kalau dia bersaru dengan puak ni nak pecah payuh. Bahaya. Nak pecah payuh. Ada orang boleh buat tu. Tapi jarang sangat. Sebab tu dalam ilmu ni, permulaan ilmu manhaj, kaedah, cara kita belajar tu kena betul dulu. Betul dulu. Sebab tu ulama ni larang kita baru-baru nak ngaji hadis dah. Bukan larang ngaji hadis, cuma bukan siapa tahap kita lagi. Tu tanyalah institusi pengajian mana. Hadis ni peringkat hak paling akhir sekali orang akan belajar. Peringkat hak akhir sekali. Kalau mana-mana institusi ngajar hadis dulu, maka akan jadi penuh anak murid dia. Akan jadi penuh. Tengok tu bila duk ngajar, dah dia ngapa hadis kullu bid'atin dalalah, hak tu hak tu dia menyalahkan ulama tu. Hak tu yang dia menyalahkan ulama. Sebab dia ngedak. Dia kena ngaji mereka. Sebab tu kalau kita agak ada mata dulu, mata Ghayatul Takrik, matan Ummil Barahin. Ngaji mata-mata naik perekat syarah bagi mata hasyiah pula. Lah sekali baru ngaji hadis. Tapi lah ni duk. Ambo nak ngaji Sahih Bukhari. Sebab tu dia jadi pening, dia kata nak ikut mazhab Imam Bukhari. Betul. Dalam sejarah Islam pun ada berpandangan Imam Bukhari ni sampai tahap mujtahid mutlak. Betul. Kita pun mengakui. Cuma mu nak ikut mazhab Imam Bukhari tu, lagu mana mu nak ikut kalau sekiranya Imam Bukhari ni tak ada perkara kitab mengenai ilmu usul fiqh. Kitab fiqh tak ada. Pak kita nak ikut mana? Nak ikut hadis dia. Hadis dia tidak syarah, dia mari mata aja. Lepas tu pula ada kedok ulama-ulama ni yang bawa mazhab Imam Bukhari ni, anak-anak murid dia. Situ pula. Sebenarnya apa? Kita kena tipu bukan mazhab Imam Bukhari, mazhab ustaz hok ngajar Sahih Bukhari. Kalau kita ngikut mazhab Imam Syafi'i tak apalah. Anak murid dia bawa. Dia Imam Syafi'i pun tulis kitab usul fiqh. Bawa. Siapa kau zaman kita learn. Kalau nak ikut betul. Dalam sejarah faham apa akui. Ada berpandangan Imam Bukhari ni. Dia pangkat mujtahid mutlak. Cuma nak ikut tu ada kedok kitab fiqh yang ulama tulis mengenai mazhab Bukhari. Ada? Sebenarnya tak. Kita ikut ustaz hak ngajar Sahih Bukhari. Bukan mazhab Imam Bukhari. Kenapa? Dia baca hadis Bukhari, dia pun syarah sendiri. Sebab kalau dia nak baca syarah daripada ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mazhab ke apa? Syafi'i. Ada? Dia mazhab Syafi'i. Kalau dia baca syarah Fathul Bari, tapi hak tulis Fathul Bari tu mengikut mazhab Syafi'i. Banyak syarah. Ibnu Rajab Al-Hambali, mazhab ke apa? Hambali. Dia kena ikut mazhab Hambali. Kalau dia baca Fathul Bari, tiba-tiba dia buat mazhab dia. Tu tak kena sakit. Ni kena betul benar ni. Kita ni kat kena itu sikit kat, beres lah duduk. Bukan tak sewa ngaji hadis, boleh. Ingat, nak ngaji hadis, yang pertama hadis 40. Terus dia dulu. Lepas tu, Riyadus Salihin. Tapi ngaji ni pun jangan tinggal fiqh akidah tasawuf tu. Ni perekat-perekat dia. Lepas tu pula
Al-Azkar. Atas sikit Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Oh, kereta hebat buat kita ni Sahih Bukhari lan. No, hebat buat kita ni. Itulah turutan naik Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, Jawahirul Bukhari. Ha tu tingkat-tingkat dia. Ada? Lepas pada tu kak nak ngaji sunnah sitah, ngajilah. Tapi wikemah dulu pekoh, akidah dan juga tak tasawuf tu. Ha, baik. Dan mustahil lawannya lawan wujud ada. Lawannya lawan bagi wujud ataupun ada tu iaitu lawan dia tak ada Allah Taala. Hak mustahil tu tak ada Allah, bukan mustahil tu ada. Jadi mustahil ni untuk buat belajar. Pegangan kita istihalah. Alif sin ta ha alif lam ta marbutah. Istihalah. Gerak istihalah. Tak ada Tuhan tu dok. Dok tak ada Tuhan. Boleh juga. Tak akan berlaku tak ada Tuhan. Mustahil hak kita belajar untuk nak tolak. Jadi kepegangan dalam istilah dia panggil istihalah. Tak ada Tuhan dok. Tak akan berlaku. Akan tak terima. Pelawak. Ingat. Mustahil tu buat belajar. Kok kita tolak. Kok jadi pegangan. Bukan mustahil. Kalau mustahil jadi pegangan. Ada pun Tuhan. Ya Allah. Tak ada pun ya Allah. Itu jadi salah. Pegangan kita. Istihalah. Tolak tu. Tolak lawan bagi. Hak wajib. Dalam istilah dia panggil dia. Istihalah. Jangan. Hak pegangan mustahil. Hak mustahil bukan pegangan. Nak tolak. Bila tolak tu, dia tak panggil mustahil, dia panggil dia istihalah. Ingat tu. Atau kalau ngaji kita pada kaya dia sekarang cerak benda ni. Baik. Dalil ada Allah Ta'ala. Ni insya-Allah 2 minggu pula. Pada sikit-sikit apa ni. Jadi amoga cukup setakat tu dulu apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kurang lemah daripada diri hamba. Kita tutup majlis kita dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepahaman agama pada kami. Wa 'allimna ma jahilna. Ajarkanlah apa-apa yang kami tak erti. Wa zakkirna ma nusina. Peringatkanlah apa-apa yang kami lupa. Rabbana zidna ilman nafi'a. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Waj'alna min ibadikas salihin. Jadikan kami pada hamba-hamba yang salih dan juga salihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.